Okay guys, tolong tap like, share, like, panggil saudara mara, adik-beradik, kakak ibu, pakcik-pakcik, semuanya masuk live Ni lampu bertukar putih, macam mana tukar putih? Tukar putih ni. Dah, This paling terang. this paling terang. Yes, this paling good. Yes. Yes, this paling good. This paling terang. Yes. Ini Sound daun test kari ke? Ni? Ini bukan daun kari guys. Ini panggil daun ni daun tempe. Tapi tempat manusia banyak disalah anggap ini sebagai daun kari Betul. kita ada daun apa tu? Kesuma. Daun Hai kesuma dewa. Bukan, tu lagu. Mari oh mari. Ya, kita akan berjalan perlahan-lahan sambil you all share the live. Share dulu guys. Share dulu, kasih naik viewer insya-Allah. Share dulu. Insya-Allah. Mana boleh cakap gitu? Dia berluka dan berleka. Hei, apa basikal kau? Bodoh kan kau. Penampakan guys. Penampakan. Ini yang diorang selalu naik. Itu macam cakap terkejut. Oh. Selamat. Macam mana dia boleh tak Track and touch. Okay guys, suasana ni Tapi kita kita nak cari diorang ni. Aku dengar tu. Aku dengar dia cakap tu. Tu. Ada. Ada dengar tak? Ada dengar tak? Kau dengar? Kau dengar tekan kosong guys. Aku dengar dia cakap apa tau? Kau pegang tangan aku lah sial. Kau pegang. Kau pegang sial gitu. Aku takut dia cakap gitu. Aku dengar. Jadi diorang takut. Diorang takut. Dia tak tahu yang kita pun takut. Lag rabak. Lag Okey, kalau lag jangan pergi dalam sangat. Takut nanti ke alam lain. Kita keluar sini. Keluar sana ke? Sini. Okey, tunggu sekejap guys. Tembak kau jatuh pecah. Thank you for informing. Thank you. Hai Kak Ida Salam penonton hantu apa khabar hantu-hantu semua? Guys. Tempat ini memang menyeramkan guys. Okay guys, kita tunjukkan anda lokasi ni bukan kaleng-kaleng lokasi ni guys Tengok. Orang pun tak ada guys. Tapi tadi kita dengar. Kita dengar dia kata, pegang aku lah siap, pegang aku. Pegang aku lah siap. Kan aku dah maki. Tahu tak apa? Kita suka orang maki-maki. Betul. Kita suka. Kita members. Maki lagi. Kan? Jangan cakap kita tak suka. Kita suka. Betul. Itu adalah makanan kita. Apa? Pasal tadi hujan, aku keluar ni sebenarnya cari makan. Sekali pula kawan kita tu, Anj. Dia kata, buat live lah. Live. Dia kata buat live. Ya, cari dorang. Kawan kau live Dia suruh live. Kawan aku si Meon. Bukan. Bukan, Onj. Yes. Oh, dia tipu aku. Dia tipu kau. Dia cakap apa tau, nama dia Onj. Okay, saya nak memperkenalkan sahabat saya Jap, aku nampak diorang kat depan. Kata depan. Jap. Depan. Jangan lari. Dah cakap jangan banyak sangat, kita dah tua. Strepsil tak ada. Dah belum bawa. Tadi tak sempat pergi kedai. Kita sekarang kita nak cari diorang. Kau dengar tak? Dengar. Ini ni manusia. Korang ingat apa? Kita ni apa? Korang cari. Aku dah datang sini, korang lari. Mana korang? Aku dengar. Ini bukan. Okey guys, dalam sambutan kita malam ni ada juga pendengaran yang kita tak sangka berlaku di belakang tabir ni kita sejenis, jangan ganggu aku. Betul.
Salah, kita bukan manusia. Ya, sejenis kan? Yes. Kita sejenis. Korang nak tahu kenapa manusia selalu cakap apa tau? Diorang stay kat sini, diorang nampak benda bergoyang. Kau nak tengok macam mana aksi yang benda tu bergoyangkan benda tu? Tunjukkan. Aku tunjukkan. Mana? Kononnya aku benda tu kan. Tapi memang kan. Memanglah kita boleh tak ada konon-kononnya. Kau nak pergi mana? Sini. Bila manusia Aku nampak, perasan diorang tak tahu, diorang kata hantu ni kaki ayam. Tapi dia tahu kita pun takut terbijak paku. Kita pakai slipper lah. Bila pak manusia cakap, korang nampak tak guys? Benda ni bergoyang dengan sendiri. Itu di mata kasar korang. Di mata kasar korang nampak benda tu goyang sendiri. Pada mata halus, mata apa orang cakap? Sixth sense. Betul tak? Betul. Aku tak nampak kau punya angguk. Aku angguk. Waktu sixth sense, kalau orang yang ada mata sixth sense, dia nampak actual figure akan goyang macam ni. Macam gini. Nampak? Dia tak payah pijak, kita pakai tangan aja yang tahu lah. Oh, boleh? Boleh. Aku nak enjoy juga Boleh Dorai. lah. Dia macam gini. Kita akan pegang sambil senyum. Yang Manusia nampak? Tak ada, yang kita tengah berbual ni dengan hantu bukan dengan manusia. Ya ke? Dalam live ni semua hantu. Manusia tak ada. Oh, ya lah. Kau ni apa lah? Kan tutorial dengan hantu. Okey, hantu-hantu kalian. Ha. Kalau korang nak lebih canggih, jangan goyangkan macam ini. Faham? Korang goyangkan macam ini. Itu kau yang goyang. Itu Kau yang goyang. Tak pakai. Biarlah. Kita pergi tempat, selalunya manusia akan suka apa tahu? Manusia akan suka tempat yang gelap. Gelap. Mari kita tempat gelap. Kita tak kisah. Mana-mana tahu nampak orang roman. Kita lagi suka. Betul. Pasal manusia kalau roman, ada setan nombor 3. Iaitu engkau. Bukan. Engkau yang selalu minta orang. Yelah, dah kerja aku kan. Aku yang selalu panggil kau balik, kau tak nak balik. Dan masalahnya kain aku basah. Tak apa, boleh keringkan. Kita Nanti pergi laundry lobby. Lobby. Sekarang kita pakai koin punya lah. Itu lobby mat lah. Lobby mat. Guys, kalau reception lo bilang tempat ni memang kadang-kadang reception ada, tak ada. Biasa. Tak ada. Tengok, kan manusia cakap dah takut. Dia ada dengar, dia cakap, Itu masalah manusia. Tapi sekarang yang aku dengar ni bukan manusia. Okay guys, tolong share the live guys. Share the live. Macam mana kau tunjuk? Macam mana kita takutkan orang selalu? Tunjuk. Macam mana kita takutkan manusia? Lima kali cicak besar. Bodoh. Hantu pun takut cicak? Kau Gili. takut lah. Sama je hantu tapi penakut cicak. Kita pergi tempat lain. Bawah shelter network begging. Okey, kita keluar. I begging you. Sekarang masalahnya nak jalan mana? Dalam tempat tadi lah. Okeylah, jom lah. Tapi tu tempat yang work dia lag lah. Tak, bukan masuk balik. Kita tak masuk balik situ. Oh, okey. Whatever you say, my son. Okay guys, jangan lupa tap like, share. Panggil semua sahabat-sahabat masuk Thank you for para gifter para hantu gifter. Thank you so much Kalau ada keranda ataupun orang kata batu nisan nak campak guys Itulah. Kata hantu-hantu lain semua cakap kau geli dengan cicak buat malu je. Kita hantu pun hantu ada perasaan tau. Iya. Banyak manusia aja ada fetish lain-lain. Iya ke? Kan, dorang pun ada juga. Dorang geli dengan lipas. Geli dengan nanti lah. Aku nak cakap dengan kau. Kan? Jangan dekat sangat. Tak dekat ni jauh. Apa? Pasal dia punya angle dia right. Biasalah kita tengah pakai papalong kan. Kau nak cakap apa? Aku nak tanya kau. Apa jadi dengan mata kau sebelah hitam sebelah merah? Kau nampak Nampak pada tadi. Pasal aku yang buat, aku tak nampak. Benda ni sebelah. Pasal aku accident. Accident? Langgar apa? Langgar pokok.
tempat langgar pokok, ada dahan terkeluar kan. Langgar sini. Aku original punya mata color pink. Pink Aku pink yang fresh. Guys, kalau lag tekan kosong guys ya, pencet kosong, jadi kita tahu di tengah lag jadi kita boleh gerak. Sini pasal dia lepas hujan, biasalah kita punya lewat hantu ni pun tak kuat semana kan. Itu pasal manusia tak boleh nampak kita sangat. Kau cari apa? Tak, kita hantu, kita tak boleh jalan, tak boleh kasih bunyi. Oh, tak. Kita sebenarnya dorang ni kan dah ditutupkan telinga dorang. Nah, mata dorang tu. Dorang cuma kalau yang istimewa je boleh nampak, boleh dengar. Tak semua, my friend. Jadi aku ni salah seorang yang istimewa lah. Betul. Istimewa kira kan aku jalan dorang boleh dengar lah. Dorang kalau dorang nak dengar lah. Hantu cari apa? Kita sebenarnya tengah cari manusia. Pasal apa? Kita ni nak ketawakan mereka. Mereka ni cari kita tapi dorang tak tahu yang kita ni tengah tengok dorang. Kita selalu cari, dorang cakap tak dapat jumpa. Dorang cakap tempat sini ada, tempat situ ada. Ini hantu Mana balak. maunya. Dorang tanya nama kau apa lah? Dia cakap ni hantu balak ke? Biasa kita kan banyak clan. Bukan, ni bukan balak. Habis? Malak. Oh, ni hantu malak. 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 Orang cakap malak apa tau? Malap buka. Belum. Malap buka. Belum. Jangan takutkan aku. Panas. Itu warap. Ini malap. Lain kan? Bunyi dia seakan-akan. Tapi bukan. Kau rasa panas, itu kau banyak dosa. Betul. Aku tak banyak dosa. Aku tak banyak takutkan Wah, manusia. kau punya takabur. Ni tak boleh jalan Mana? Ni jalan mati ke? Siapa meninggal? Jalan mati lah. Iya ke? Ni? Oh, dia tutup lah. Alah, patutlah manusia tak boleh jalan sini. Malah petaka. Kau jangan main-main nama aku Ni Nan ke Nun? Ini bukan Nan atau Nun. Ini hantu Muslim ni. Masuk gaung. Ni Nun Wow. Aku nak tanya kau. Kau ingat kau seorang je nak jalan seorang-seorang. Aku pun nak jalan. Nanti engkau punya bahagian akan aku kasih. Kau jalan dulu. Engkau punya bahagian nanti aku kasih engkau. Baru diorang tahu. Asal misai tinggi sangat. Ini tak ada misai. Tengok sikit. Malak, tengok sikit. Dia nak tengok muka kau. Kan? Dia takut kan? Hantu takut hantu. Dah. Tak mau. Dah, sudah. Jangan nak cari gaduh dengan hantu lain lah. Hidup berdamai. Hidup Pascal. Bukan. Kau dengar? Kau dengar tu? Dia tengah baca. Ada. Takut. Jangan baca. Jangan baca berhenti. Aduh. Baca Fatihah pun tak pas. Tersasa kan. Tak tahu surah An-Nas apa, surah Al-Falaq pun tak tahu. Kau baca lah. Kau baca sikit. Apa dia? Kau baca sikit. Kau nak mati cepat ke? Tak test saja. Kau ketahukan orang-orang tu semua. Diorang ni sama macam golongan aku juga dulu. Nak cakap smart tak smart. Bongok lah tu. Bongok. Look at that guys. Look at that. Look at that, all the hantus. Look at that. Inilah yang manusia bawa ni. Namanya sepeda. Yes. This is sepeda. Sepeda. Yes. And this ghost cannot ride this sepeda. Cannot. I suka dah macam gitu. Dia suka letak halangan-halangan. Oh, tak apa. Okay. Moving. Since they say it's lagging I'm lagging you. Kita ada lagu tu kat Ludi kita. Ada. Okay guys, aku nak kenalkan korang. Tempat tinggal orang dia tak ada, dia keluar beli makan. Dia tinggal kat sini dah lama. Sarang Tabuan. Bukan. Ini kan tempat Jun. Okay guys, ini rumah Jun. Okay. Nama dia apa? Jun Ainap. Bukan. Nama manusia. Jun apa? Juntai. Okay guys, ni nama dia Busut. Rumah Busut Jun.
Jadi korang jangan sembarang-sembarang kacau. Nanti Jun marah. Batuk. Kau tengoklah. Mana kau nak pergi? Apa dia? Guys, mungkin nampak pasal newak hantu kita tak kuat. Kita pun belum apa ni? Orang kata tu penghujung-hujung bulan kan? Belum lagi nak bayar. Ya, ada diorang whistle. Kau dengar? Diorang whistle. Fivit. Woi, kau jangan ludah sembarang. Tak, aku nampak ada manusia jadi aku ludah. Itu namanya ludah jin. Ludah jin. Cinentonit. Kau tengok, aku suruh cari manusia, dia pergi cari tempat nak berak. Aku tak boleh tahan. Sekarang ni aku jalan seorang ke apa? Jangan. Okay guys, malam ni malam spasial korang keluar cari. Aku pula keluar mencari. Macam gitu selalu kita keluar. Nanti kita nampak yang datang yang kita tengah duduk kat tepi tu macam mana? Dia lari guys. Padahal kita tak kacau, dia nampak kita. Nampak tak gerak? Kita kacau dia orang macam gitu je. Macam lagi kita kacau dia lagi. Miring lah macam crab yang tu. Squidward. Nampak? Kita kacau dia orang macam gitu. Tahu tak apa? Kau tak panas ke? Kau berbual siapa? Ya guys, kita tadi senyap sikit pasal apa? Ada orang terkencing. Dia terpipis. Aku kan. Aku nak tanya kau. Tapi sekarang ni kamera sip pada sana. Kita pusing lah. Katakan lah. Jangan nak pusing. Swab test. Macam mana ni? Ni dia. Muka kau tak sehebat mana pun kau punya muka. Hai. Kau punya muka sama macam gummy bear. Bukan. Gummy bear. Adakah macam mana kau boleh dapat network haram tu? Network manusia kita mana boleh dapat? Aku lain. Aku punya taraf tak sampai macam kau kat bawah sangat. Engkau lagi tu. Faham? Tak ni sekarang masalah daya aku dah apa? Engkau punya masalah tali coli pun kau sumbat kat sini. Kau tengok tali coli ni. Tadi nak pakai coli tak sempat. Tersangkut. Orang pakai coli kat badan bukan kat kepala. Belakang. Kau punya belakang. Thank you for calling. Kau dah macam ni apa? Harley Quinn. Harley Quinn. Harley Quinn siapa? Harley Quinn lah. Kau banyak sangat tengok apa tu? Rancangan manusia. Itu bukan rancangan manusia. Itu cerita jahat Kita kan golongan-golongan yang jahat. Kita jahat ke? Engkau lagilah. Kau lepaskan ni benda. Ni. Tak ni tali ni yang kau ikat ni. Sekejap. Nama je. Rimas aku. Air tangan aku. Lambat. Masbul. Yolis. Out jahat. Sohan. Ya, badan gatal. Kalau badan gatal, Karuk je. Sedap. Kena walk like that. You will go. You not alone. You not go. Aku macam hantu baik gitu. Ya Allah. Ya Allah, aku tak boleh sebut. Panas.
Kenapa aku yang terpaling suci sekarang dihantu-hantu golongan lain? Manisnya. Manisnya, sucinya aku. Yang kau aku nak duduk lah. Asal kepipi kau? Mana ya tu? Tak ada. Mana pergi? Katakanlah, duduk-duduk aku cerita. Aku tutorial, aku kasih kau yang tutorial punya complete set tau. Make up habis. Siapa suruh tak beli make up? Masalahnya Jin jalan macam lembaga. Apa si Jin ni cakap? jalan macam lembaga dua secoli. Secoli? Dia main coli-coli kau. Okay, kita akan kasih ni dulu. Kita nak set up dulu. Betul. Tak masuk. Tak membantu ya. Tengok. Itu tak membantu. Adjust. Tak membantu kau. Oh, mak kau. Cukup. Setup untuk uji nyali. Bukan. Kita tunggu yang Memanglah kita kan set up uji nyali, uji ketakutan diri. Kenapa aku punya macam makin turun Lama-lama ni benda tutup mata tau. Kau ni macam tak ada pangsen. Kau pergi jumpa yang Acong. Acong. Tak, Nek Ian. Wah, ini banyak. Sekarang masalah. Korang dengan aku lah yang diri sendiri Jadi segaul. Yang mana kurang ajar. Aku kat sini kepanasan, dia sedap buka dia punya topeng. Bukan, aku nak adjust. Oh, adjust. Aku nak jumpa ni aku punya Pro Master. Pasal handphone jauh. Tak boleh 4 orang komang. Jangan bawa sangat, nampak tu. Kat tengah-tengah nampak tu. Oh. Pakai putih je tak boleh. Okay guys. Tarik je belakang sikit. Kali ni kalau cuaca ni kan. Lalu ni. Sangkut. Lalu tak. Okay, kita sambil berbual-bual dengan you all. You all tanyalah soalan. Kan? Kenapa ke, apa ke, kita kenapa ke, you all boleh tanya. Kita jawab. Beda. Ya, nak apa nak? Network? Itu lagu tu aku kenal. Okay guys, kalau nak tanya apa soalan dengan hantu, the real hantu you boleh tanya You all semua tak pernah nampak kan? Tak, orang tengok kita ni pun hantu. Hantu. Tanya pasal manusia pun kita boleh jawab. Pasal kita nampak banyak sangat. Kenapa suara aku bertukar-tukar Memang biasa kita kan berjemaah. Ya. Bila Pak Jemaah, Susi selalu cakap apa tau? Kau dengar suara dia, sejak boleh jadi itik, sejak jadi katak, sejak jadi burung hantu, sejak jadi kakak tua, sejak jadi ayam Belanda, ayam... Sabar. Tenang. Semua binatang semua aku ni. Tu. Uish. Kacau ni alam dia punya. Nombor 2. Bukan nombor lebih sikit. Itu nombor 2 je. Kuat sangat. Teknologi. Hantu hijabis. Kau. Dia panggil aku hijabis. Kau ajar besar punya hantu tau. Orang hantu tengok jangan kau main bukan tau. Dia bukan hijabis tau. Dia kompro. Orang hantu-hantu kat dalam korang dengar bunyi kipas tak? Kalau dengar bunyi kipas jangan salahkan aku Tekan 10. 100. Jalan.
Dengar. Dengar bunyi gitar ke tak? Dengar. Tak, sekarang masalahnya ada benda masuk telinga. Ada benda masuk telinga, sakit. Ada benda. Apa benda ni? Apa benda? Sakit lah. Itu bukan benda. Apa? Itu kau punya yang kau pakai susuk-susuk tu. Bukan. Kau dengarlah cerita dia. Okey, dengar. Bibah, kau dengar. Aku banyak sangat benda je nak pegang. Kau feel Kau dengarlah Bibah. Ya. Tadi aku nak keluar. Bising sangat ni benda ni. Teknologi tak bagus. Tak bagus. Kita punya silent. Chain keep. Apa dia? Cerita. Bukan. Tak senonoh. Kita memang hantu. Terselit. Terselit. Kalau like tekan kosong guys. Aku lah. Apa dia? Tak ada. Kau dengar cerita. Tadi masa kau telefon aku tu, kau terang call aku tu, aku tengah siap, tengah make up tutorial. Yang kau kasih tu. Ya. Aku kasih kau full video tau. Ya, kau dengarlah cerita dulu. Okey. Setengah jalan, tengah tengok tutorial, tengah make up ni. Tengah make up ni. Aku tunjuk lah, nanti diorang tak nampak. Tengah make up ni. Tengah taruh ni panggil apa? Kapur barus. Bukan. Apa? Pacai. Pocai. Pocai. Yang ada tempat sandar. Oi, bagus lah kalau ada tempat sandar. Jom kita sandarkan pada kenangan. Sorry guys, kena marah. Tunggu sekejap. Kau jangan. Jangan ada lubang. Kau tengok mana aku kat sini. Kau pegang. Dah kat situ. Pusing kamera kat situ. Adik. Aku nak terkentut. Aku dah hilang. Macam gitulah guys, kita takut kat manusia, kau tengok. Macam itu, dia datang. Adik. Sabar. Aku terkentut. Hantu dah hilang segala maruah. Budak-budak ketawakan aku. Aku try. Nanti. Aku try. Oh, korang tak takut Taruh kamera apa? Taruh handphone tengah. Taruh tengah. Jatuhkan. Kita kejar orang. Okey. Nak jalan mana bang? Nak apa? Tengok abang. Tengok. Kau tak takut hantu lagi orang sekarang Tak ada. Aku takut kita lah. Sabar kau sini. Oh, kau dapat pasangan baru. Bukan. Budak-budak sekarang dah tak takut hantu. Jadi kita ni bawa masa keluar. Korang faham Kau pergi tangkap yang budak-budak yang lain tu. Kau pergi tangkap orang. Kita dah tak ada maruah diri. Sudahlah. Ini sedap ni anak ayam muda ni. Hai, sedap. Sedap Hai lagi kat kamera. Sedap. Kau tengoklah. Jalan-jalan bagaimana? Macam mana cari makan ni macam tak boleh lah. Kami jeti. Jeti. Orang ni marah. Mak marah. Umur berapa? Lama kau jumpa aku waktu yang baik. Kalau kau jumpa yang kat belakang tu, Umur berapa? nanti interview kat depan sini. Interview dulu. Depan sana. Sana. Belum aku makan dia punya isi-isi kulit. Kau tarik Kau jalan, kau jalan lepas. Oh. Habis. Kau diri lepas ni. Okay, kau tanya dia. Nak pergi mana tadi? Nak pergi jeti. Jeti buat apa? Tengok laut. Tengok laut. Apa rumah tak TV tak ada?
Ada. Apa nak keluar kat TV je? Ikut kawan. Ikut kawan. Kawan. Oh, Ikut kawan. Ada berayap Tapi bagus. Jangan cari hantu. Biar hantu cari kita. Betul. Kau pun dah takut nak kencing? Kau kencing Tak. Oh, Umur tak kencing berapa? Umur. Umur. 1, 2, 3, 4, 5. Dia berkira. 8, 9. 9. 10, 11. Daripada 10 dengan 11. 11. 11. Tak tahu. Kau lari Tak tahu. Apa perasaan kau kalau diorang semua tinggalkan kau seorang kat sini? Tak tahu. Tak tahu. Tak tahu. Tak tahu. Apa kata kita makan dia lepas dia? Jangan kita sembunyikan dia dengan hantu titik. Betul. Sekarang, you go. Go. Mana nak lari? Goodbye. Ini. Mana? Ini budak nak lari. Ni. Ini perempuan. Ini bukan budak. Ini perempuan. Agel. Go. Agel tak nak. Agel go. Agel tak nak. Agel tak nak. Inilah orang kata budak-budak zaman sekarang. Masalahnya dengan hantu pun orang tak takut. Kan? Asal nak muka atas ada putih ada hitam? Aku tak tahu lah. Kau tanya lah kau masa. Aku masalah. Shani langkong, kau si kisi cangkong, hai jing langkong, hai langkong, kau si cangkong. Dia tinggalkan aku Siapa tahu lagu tu? Siapa tahu lagu tu? Hantu pakai crop. Kita pun nak kena jaga kita punya kaki. Tata susilah kita nak kena jaga. Kalau terpijak kaca ke gelas, siapa yang nak tanggung? Tak ke dia nanti bawa aku pergi tempat alam lain, untuk yang hospital tempat alam lain? Takut ada. Abang kejar dia, bang. Kejar dia, bang. Lari. Siapa takut? Dia takut. Tolong garuk belakang. Hantu ni mesti. Boleh? Kita gunakan ni pasal tangan tak sampai. Ke tepi. Hantu naik basikal. Mana kau dapat ni? Aku pinjam. Pinjam orang punya? Tak ada masalah, sangkut. Kita sebagai hantu mana boleh pinjam meminjam? Tak ada, sekarang masalahnya sangkut. Kita sebagai hantu, kita selalu curi. Oh, curi Mana boleh pinjam meminjam? Tak boleh. Kau sembarang Cita. Dia datang. Abang ni pergi. Abang pergi mancing. Abang sini abang. Baru nak start dapat ikan kasih kita. Kita suka makan yang betul. Abang. Abang sini abang. Lama timah. Abang. Kau benci tak jadi kerja kita kacau hang ke? Abang pergi pancing kau. Hujan-hujan ada pancing ke? Bukan, hujan-hujan ada ikan. Aduh. Hujan-hujan. Hello. Got fish? Yes. How many? Big? One. Tak kira lah kalau dapat satu ikan. Oi. Kau si first class kan second class. Halo, ni hao. Tak nampak. Apalah kau ni? Jangan buat macam gini. Kau ke belakang lagi bagus. Tertib tak aku? Ni macam Kak Longkam Isun aja. Hey, relax sikit You think we are Isun punya orang yang buat hal-hal ke? Sorry, Aku please. baru perasan ada lipan Bukan lipan. Kau Harley-Quinn. 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 Sekejap guys, sekejap. bising
kena marah. Sebab tu, kita hantu ada hak tau nak marah. Korang datang. Asal aku dah macam Nanny McPhee. Siapa tu Nanny McPhee? Yang cerita ni. Kau ni banyak sangat tengok channel manusia lah. Habis tak ada cerita-cerita hantu. Ada. Kita buat apa cerita hantu? Kita sini menyeramkan. Kau tengok je muka kau kat cermin. Terkejut kan? Terkejut kan? Kau tahu kenapa aku tak nak tengok cermin? Kenapa? Aku tengok kau pun dah mencerminkan diri aku. Tahu tak apa. TSYT. Apa tu? Oh, macam pengantin baru duduk sebelah. Ni hantu ni berwarna apa hantu ni? Si hantu Fauzi ni. Kau tak payah ketuk kat aku dah. Ketuk kau. Kau perangai lah. Ini kawan satu hantu tak ada guna punya orang tau. Tak tahu kenapa dia suka kentut sampai muka belakang. Itu tak ada punya orang. Manusia pun tahu adat. Ni hantu tak tahu adat punya. Dan namanya perangai hantu kan. Ya, aku tahu tak bagus sifat kentut. Tapi jangan kat muka aku. Okay guys. Ada guys pula. Okay, hantu-hantu semua. Kau diam lah, jangan ketawa lah. Okay. Kau diam lah. Guys, hantu-hantu semua. Jaga adab. Jangan kentut kat muka orang. Tahu-tahu muka tak jambu, dia kentut kan. Selamat baru bunga setanggi. Setanggi. Aku nangis. Hantu ni. Kalau ketawa boleh gitu. Ketawa nak kena mengilai. Otak bulat ni. Otak konok lah. Apa dia cakap? Aku tak tahu. Kotak. Tak tahu juga. Tu kotak. Oh, dia itu panai. Panai. Share the live and keep on tap. Padahal aku kat sini. Aku kat sini tengok kat sana. Aku macam nak maki je tau. Hantu banyak makan telur ke? Kau jawab soalan ni. Okey, kalau mengikutkan Fasha 43 verse yang 51, buku yang nombor 3, kalau aku yang makan telur banyak sangat, selalunya kentut dia akan berbaukan. Tapi aku tak ikut itu peraturan tu. Peraturan. Jadi aku punya kentut tadi alhamdulillah. Jangan jam. Aku sebut tadi. Aku tak boleh sebut tu benda. Jangan jam. Guys, ingat kita tak boleh sebut banyak perkataan. Itu untuk manusia je boleh gunakan. Fasa betul. Info kat sini, baca kat sana. Jangan baca sana. Baca sini je. Betul. Ni mati semasa mengandung ke dulu? Yang mana satu? Yang mana satu? Yang hitam ke yang putih? Yang putih dah insya-Allah lagi. Tak boleh. Panas. Yang putih tak ada. Putih tak ada. Yang hitam mungkin. Dan belum keluar lagi. Saya bukan mengandung. Bukan mati suri. Saya mati. Tak tahu kenapa. Saya tengah makan. Soru. Makan. Makan. Sampai buat makeup tutorial. Sekarang masa makan. Saya siapa nampak ada benda lalu kat belakang, itu member kita. Jangan hirau kan. Itu mati mengidam. Betul. Itu pasal macam perut ternaik. Selalu aku hantu tapi aku tak bodoh. Mati mengidam, alir meleleh. Bukan perut kembung. Betul kata cicak, cok. Mana ada orang Saya tengok nanti lah. Bukan sekarang Betul kata cicak. Kadang-kadang kita pun ada perasaan Tadi, juga. okey, kita boleh tunjuk tak ada yang prop kita je.
Prop kita, propa engkau. Bukan, propa bukan kita. Nak apa? Signature. Oh nak jalan? Okey, silakan. Disilakan berang bos. Jangan. Silakan gerak dulu. Ya, gerak. Papa gerak, Roger. gerak. Ha. WhatsApp. Jangan racing. Ada break Ada. Ada. Ha. Oh, ni semua budak-budak Dah pakai letak balik tempat dia Aku kamera korang Malam aku datang rumah korang. Ketika kan aku seorang-seorangan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam. Panas. Kacau kena baca lari takut bodoh punya aku. Tadi apa yang ada kat belakang tadi jangan hiraukan, nanti kita akan analisis. Kau buat apa? Naikkan. Oh ya. Aku kan pakai logeng. seng. Logeng. Bukan seng kaki seng. Seng. Bahasa apa tu? Seng. Malu sikit kat orang. Sorry, tak sopan. Ha? Malu. Muka dah macam apa seluruh papan. Bro, kacau-kacau orang buat lawak. Pada hari kita dah kacau orang. Sampai orang tak nak kacau kita. Tapi masalahnya, zaman sekarang pula, budak-budak sebenarnya tak takut hantu. Tak takut. Hilang maruah kita. Hilang harga diri kita sebagai hantu. Jadi sesungguhnya kita sebagai hantu sekalian sudah banyak menakut-nakutkan manusia. Tetapi manusia yang tidak takut pada kita. Jadi daripada situ aku wawarkan kepada hantu-hantu sekalian supaya ubah sikap menjadi lebih takut untuk mereka tidak pandangkan kita. Ingat, itu adalah prinsip kita, wahai hantu-hantu. Dan sesungguhnya juga, tak boleh sebut. Sesungguhnya, wahai hantu-hantu sekalian, jika kamu melihat ada 2 ataupun 3 manusia di depan kamu, maka itulah time kamu untuk menakutkan mereka supaya mereka boleh nampak ketakutan, terkencing-kencing atau terkencit-kencit ataupun tergaruk-garuk seperti monyet di sebelah. Jadi mereka akan lari lintang pukang. Nampak Engkau apa? Transporter? Transporter? Bukan. Apa? Transistor. Transistor. Oh. Untuk hantu-hantu yang tak boleh ni lah. Hantu-hantu tak faham lah. Jadi faham tak hantu-hantu? Faham tak? Ingat, zaman sekarang dah berubah. Sponsor pada hari ini tudung bawal. Kau tengok the komen yang biadab. Kau tengok the komen. Thank you so much. Kamsahamnida. Hantu. Siapa cakap tudung bawal? Hantu mana ni yang cakap tudung bawal? Aku tengok. Kurang ajar. Tu komen kurang ajar. Terblok dia. Sponsor pada hari ini tudung bawal. Blok. Aku santet kau nanti. Kau kadang hantu tak boleh santet orang. Kau yang kena santet. Kau yang pergi orang yang hantar kau pergi. Kau tak santet orang lagi. Kalau aku suka rela tak boleh? Tak boleh, salah. Tak boleh. Kita hantu ada prinsip. Kita pun ada law. Jadi aku kena ikutkan manusia punya kehendak lah. Betul. Kalau dia suruh aku tuju lah. Tapi kadang-kadang manusia ni bodoh. Habis? Dia suruh kita, kan? Tapi dia bodoh. Asal? Yang kita ni layankan. Pasal kita nak tarik dalam semua pergi kat rumah kita. Yang panas yang bawah tu. Yang ada api tu. Api-api. Bodoh kan korang? Santet lagi lah orang. Hidup jangan super santet. Yeah. Kata mak you tu. Korang ni, hantu-hantu yang kat dalam ni semua, kalau nampak manusia tengah paranormal, senang aja. Hantu Cina lompat-lompat sikit. Siapa yang hantu Cina? Dia Ini mu'alaf tau. saya mualaf. Baru join. Dia dah masuk Islam. Kita tak boleh sebut, nanti kita terbakar. Ya. Dia hantu mu'alaf. Lama orang isi ya. Saya sorry lah. 怎么了呀？ Lapsi, nanti taksi sama sangat.
Oh, le ko so ko la kai. Di yok di Yok di Samsung ya. Ya suya. Hap sui ya. Le xie ho long pa ho pa. Ho. Jumping. Hop. Hop. Hopping. Hopping get what? Sewe. Jangan suka santai. Bukan. Ha. Ha. Seswe. Sewe. Everybody I love you my Kau ni love. banyak dengar sangat lagu-lagu orang manusia lah. Jangan kita. Aku rasa dia pun hantu. Betul. Siapa nama dia? Seswe. Alif Kelah. Kaila. Alif Kailah. Lu cakap this way, Kaila. it's actually is Sasway ah. Lu Sasway punya orang bukan Sesway. Sesway means who are you in China? Lu tahu tak tahu? Azhar ke tu? No, that's not him. That's not Ada. That is ballerina. Belakang belak tepi pokok. Belakang belak tepi pokok. Lu jangan macam-macam Kamal Hafiz. Lu cakap itu Kamal Hafiz ya? Tak. Itulah. Main hembus aja. Tak tahulah main. Lu cakap jangan main hembul-hembul lah. Lu hembul-hembul lah. Hembul sama lu. Yang pun basau. Memang kerja tu. Ya, fangku loh. Ni Dato' Klo dia itu suka cari hantu punya orang. Dia itu pala mama. Oh, dia pala normal lah. Dia cari hantu, tapi dia tahu dia sendiri hantu. Dia tak ada cari kita mah. Tak ada? Dia kalau cari kita boleh sampai mah. Sekarang masalah ni aku punya mic. Lu punya mic sudah ada tu? Tak bukan. Ini tadi. Mana lu Kau punya master mic? mana? Lu cari lu punya mic dulu. Tak, memang ada. Apa dia cakap? Fangku lo, nya bela. Fangku lo. Fangku lo. Lu sama tai chi lu. Lu fangku lo ai. Begini je lah. Lu sama sih ya, sama itu. Sai. Advance, Halloween. Ya, Abang, aku dah bandar lah. I see you. Ya, terfikir lah. You there? You live ah? Live, okay. Hello guys. Kamu kakak? I look now. I'm alive. Okay, see you. Bye-bye. Dia cakap sini tu molo. Janganlah Silu tu molo. saya bilang aku ada nombor dia. Si tu molo. Tu molo. Si jumpa kat air termelo. Temelo. Air temelo papan tolo papan lah. Ni lagi mesti kena bantai dengan bini aku ni. Itu ni yang panggil Hantu gatal guys. Dia bukan hantu gatal lagi. Dia dah hantu miang. Betul tak? kacau orang. Kacau. Oh, dia macam gitu je petik aku lu fikir gua hantu mau dengar lu punya cakap lu gini panggil lah. Ni kebayang lah kalau cakap apa simpan dalam botol lu jadi tau. Sekarang pergi. Gua pergi ya. Kau pergi. Wah, lu teng ni siao. Ting tang. Guys, 26 mata memandang. Terima kasih kerana join live hantu kita hari ini. Hari ini ada live hantu aja. Yang masuk korang-korang ni semua adalah hantu, bukan manusia. Yang kaki paranormal pun dikirakan hantu juga. So terima kasih kerana masuk live hantu aja. Kalau hari ini tolong tekan 1 untuk terima balasan yang terakhir. Tekan 1 guys. Tekan 5 untuk balasan yang terakhir lah. Ya, tekan 1 untuk balasan yang terakhir. Itu 5? 5 tekan balasan yang terawal. Oh. Sekejap lagi kita panggil satu karakter masuk. Itu karakter sudah tukar. Nama itu karakter Mr. Vampire.
Mr. Mavampa. Berikan tepukan kepada Vam- Mr. Mavampa. Not Vampapa. Eh? Mr. Dako. Mr. Dakaka. Dako. Rako kakak. Oh, 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 oh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Itu kan Dracula. Dracula. Tak kan Draco kakak. Dako kakak. Tak ada sekarang semalam orang pergi rehearsal kau pergi mana? Aku tidur. Kau tengok orang suruh rehearse dia pergi keluar tidur. Apa yang kau gentil-gentilkan tu? Bukan gentil. Sedap. Garuk. Okay. Sedemikian. When I Tak ada saya masalahnya. Kau uniform dah tukar. yes. Tapi muka kau tu tak sama. Oh, that's my twin brother. Bukan kau ni hantu confused ke? The confuse is not me for all the other ghosts. Ya, ada hantu, right? Yes, as I'm from the European side. And US. European. Dracula is from Turkish. Oh, that is Turkish. Yes, they are from the Turkish. Nama Dracul. Dracul means demon. Demon. Yes. Oh, that is what my grandson said. No? Demon Slayer. Demon Slayer that is a cartoon anime. But let me introduction me. You see now talking. Hello everyone, I'm Mr. Dracula. I came from far away and I reached here by airplane. Dracula naik aeroplane. Dracula naik aeroplane. Oh, no, Dracula take flight, Flight. So my flight is very expensive. All right. And as far as I know, that when I see a human being, especially ghosts, Say 0. don't tell me what to say. What 0? I don't know. 0. Huh? What? Oh, memang kau sakit bodoh. Pasal takut kata kentut lagi. No, let me finish. Oh, that's sexy. You jantan or you pondan? I Son of the gun. Oh, son of the bontot, man. The bontot really that one, man. Oh, that is what I like. You know, when we sit down here to find all these human beings, we can find a lot of them sitting down, walking down, running down the street. Yeah, singing do Dum-dee-dee-dum. Everything all good, all the running to the street. Dum-dee-dee-dum. She looks fine. She looks fine. She looks good. She looks good. She looks fine. She looks fine. Lain. User nak mati. Hah? User nak mati. Belum. Jangan jadi macam kita gentayangan. Oh. Mati tak sempat. Is everybody is inside here? Please help me by pressing the screen. We want to reach at least 50k. Alright? Hantu buat catwalk, please. Hantu? That's easy for him to do. You jangan main-main dengan I. Catwalk is my thing. Ini lipstick, I beli dengan satu influencer hantu. Siapa? Siapa nama dia? DSV. Hantu influencer yang jual makeup tu siapa nama dia? Chanel. Hantu yang jual makeup tu siapa nama dia? Who talking you to? Background. Kalau aku dah punya ini, dia tak kenal siapa influencer itu. Dia ada nama dia ada V dalamnya. Datuk Sri Vida lah. Datuk Sri Vida. Oh, kan nak. Luke's house. Yeah, this makeup is sponsored by Luxuous House. Luke's. You want to say sponsor person, say properly. No, Chanel Luke's house. Chanel. Chanel Luke's house. Yeah. Commenting somebody, I don't know how to spelling. Let me You type. don't need. No, I want to change the lighting. White color. Better.
Nobody commenting Guys, korang kat dalam tak ada kat dalam? Itu untuk aku garuk badan. Bukan garuk kepala yang botak kat dalam tu. Like what they say, they want you to do the catwalk. Who say? No, I know see. No see? No see. No see. No catwalk now. One catwalk, give me one sempayan full of air bunga. I do. No, if air bunga, later kau mati bangang. Dah mati pun. Dah mati. Mati kedua kali, kau tak sayang ke? Itu siram. Bukan, kalau mati kedua kali dia macam siram macam itu macam itu dia siram. Wahai There you go guys, itu dia. Backup has been sponsored by Chanel Lux House. Yes. Sponsor kita ya. Tolong tag pin tu. Pin siapa yang nak beli makeup. Yes. Tolong pin dia. You wait a while, You carry on. Kau tengok last episode aku yang hilang. This episode dia yang hilang. Ni. Guys, kasih rancak guys. Tap like kan. Kalau you all nak tanya apa-apa pada hantu-hantu ni, you all boleh tanya. Jawab soalan dia soalan hantu aja. Yang kita bejak. Kau kurang ajar lah. Kau apa? Hantu takut hantu. Kerja bodoh. Okay guys, tadi ada member kita tengah terbang kat belakang ni. Siapa yang nampak memang bagus. Yang tak nampak, nanti kita punya moderator akan membuat kerja dia. Kita tak tahu hantu mana yang merayap. Buka lah. Nak kerja lah. Kerja gitu. Kena buka. Kerja dia orang. Kerja kita. Banyak berubah lah. Tengah. Kau pakai mic. Oh ya. Kau bil pun diorang boleh dengar. Tapi dia tak dengar. Diorang tak dengar. Kalau kita berbual pun berpelan. Kita tutup diorang apa pun diorang tak dengar. Tapi sekarang masalah bodoh. Dia bodoh, jangan bodoh. Tak, diorang memangnya apa? Air botol kita nak pergi ambil. Tak, kita nak kasi dia bangun ambil. Antara kita nak kena make up. Lepas tu tak apa. Yang pakai ni semua, diorang saja-saja main. Macam ni panggil. Kau fikir kau siapa? Ya tak? Kau siapa? Kau wardrobe je. Kau gitu je. Apa yang kau boleh buat? Dengan kau pergi jun kat muka ke? Yang satu. Masa orang cakap apa tau? Kita tak dengar lah. Kita bisik cengeng dia tak dengar. Biar lah, diorang tak dengar je. Ini antara kita tau. Antara kau dengan aku. Kau siapa, aku siapa, betul? Betul tak? Betul lah. Diorang siapa? Siapa orang? Kita je apa? Kita yang buat penat, kita yang berpeluh, kita yang berhamis kat dalam, dah macam bau ikan kering kat dalam ni. Ada bau. Tadi aku dah suruh bau sedap. Sekarang kau rasa diorang sanggup ke? Diorang tak sanggup. Diorang limit diorang apa tau? Kalau dah habis pun dah habis balik, you mandi dulu, bau lah nak mampus lah. Diorang siapa? Kita lah, orang dia dulu rumus tau. Hantu bawa botol-botol. Ingat hantu tak tahu penat dia. Korang Guys, tanya-tanyalah soalan. Kalau nak tanya, tak tanya. Apa kita tanya ke orang? Okay, selama ni korang yang hantu-hantu ni, apa yang korang tengok live hantu? Apa yang korang nampak? Tu, Pak Kong ni. Apa cakap? Lo Pak Kong kat sini. Tua Pek Kong ni. Tua Pek Kong ni. Oh. Tak, masalahnya yang pun ada kat sini. Aku masih komen kat sini. Kau tak nampak? Dia cakap Tua Pek Kong ni. Akong. Bukan Akong, Tua Pek Kong. Oh, Pek lu. Okay guys, bayangkan okay, ni kita back to reality. Kan? Kalau kita pergi paranormal pakai gini, yang takut hantu ke hantu takut kita?
Jawab. Jawab. Jawab lah, berani asal korang diam. Asal korang diam, banyak diam lah korang. Korang banyak pergi tau. Ketek. Korang diam Cakap satu bikin satu lah, kasih jalan lah, kita kasih jalan lah. Cakap 10 bikin dah recah Hantu, catwalk please. Siapa yang nak catwalk? Hantu ketawa. Itu sudah standard. Alamak, dia ni si Alif ni kan. Ni apa Alif Sukri? Bukan Alif Kela. Siapa ni? Tak tahu lah ini alamak, dia hantu besar punya hantu lah, dia cakap hantu ketawa. Dia cakap hantu ketawa kalau kita pergi macam gini cari Ni hantu cari seping hantu. ni. Ha? Hantu seping. Hantu yang spring. Seping. Oh, yang Bonus real. faham. Hantu gangster. Sejak bila korang boleh nampak hantu tertib, dia budi bahasa, selamat datang Korang ke? pun tak pernah nampak hantu. Tak ada. Ada pernah datang, manusia datang, lepas tu dia hantu cakap betul. Silalah masuk tempat kita, selamat datang ke tempat kita. Duduklah buat Nah. tempat sendiri. Ada duduklah. Nak uji nyali lah, tak apa. Kita tunggu sini lah, tak apa. Nanti kita terkejutkan korang terkejut tak? Ada macam tu. Tak ada kan? Momok. Kau pergi yang diorang main hantu tu. Yang diorang main hantu tu. Diorang ada. Hello, welcome. Ada. Tak ada kan? Ada tak? Datang masuk. Hai, I Pocong. Selamat kenalkan diri, saya Pocong. Ni checkpoint kawan saya. Ada. Tak ada kan? Igrama. Haru. Rumah gua catwalk. Tak ada. Korang ingat hantu catwalk ke? Kita hantu pailang ni tau. Cakap satu bikin satu. Kita tak ada catwalk punya tau. Kita jalan paikiang punya tau. Tunjuk sikit cara jalan catwalk. Jalan tu paikah. Tunjuk sikit. Hantu, lubang hidung besar, Kau masalah apa dengan hidung aku? Yang mana satu? Tak ada. Sebelum tu yang mana satu? Hidung ni ke hidung ni? Ya, dari sini dia hidung macam kembang tu. Hantu dah bosan tak ada mangsa. Kau jawab. Ni soalan kau jawab. Kita kalau nak bila-bila lah bila-bila kita nak cari mangsa, senang aja. Sekarang. Kata tangkap yang kecil. Satu. Tu, tangkap dia. Jangan makan aku tak nak makan. Nampak tu? Lambatlah. Kau tengok dia lari. Apa jauh dia lari. Ni hantu tak ada kerja. Ini kau kata kita bosan. Kita tak ada makna bosannya. Nak sangat tengok aku catwalk kan? Jap. Pasal nak pusingkan kamera dia macam mana? Okey dah. Okey. Kau tunjuk sikit macam mana kau catwalk. Kau tunjuk. Kau macam hantu Kumalasari. Tunjuk sikit. Mendada, nampak mendada. Kau ada nampak hantu keo? Hantu mabuk. Tak sekarang nak pusingkan kamera dia macam mana? Tengok. Nampak? Dekat. Nak pusing macam mana ni? Arrow. Bukan tu. Ni. Ini. Flip. Hai guys, kita hantu-hantu tengah buat paranormal. Like, follow, share. Kita di tepi laut, tunggu mangsa. Masa-masa kita datang, belum datang lagi guys. Seronoknya bila pandang-pandang laut begini. Teringat zaman-zaman masih hidup. Main cabak-cabak batu. Oi, kau Drakul. Kau Drakul bukan tu. Tak pakai tudung lagi, dah tukar. I still remember the last time that I came to the seesaw.
Seesaw? And I like to fishing with my girls, and I throw stones, and we build our sand castle. I had a lot of fun last time. Itu je kau mampu cakap. Jadi kita sebagai rakyat Malaysia. Hati. Sana. Ingat sini, malam masih muda. Apa tu? Joget. Sekarang masalah handphone aku ni. Cik ni. Malam masih muda. Asal kau duduk macam tak buat apa. Oh, you look cute. Thank you, abang. Cute. Kau ni. Tadi Oh, dia pandang kau je pandang dah, lihatlah. Tiru macam dia. Okey, sekarang ni kita kan selalunya waktu-waktu pukul jam berapa yang selalu kau akan balik ke rumah kau? Selalunya sebelum pukul 4 pagi. Kenapa yang manusia cari sampai pukul 5 pagi? Pasal diorang tu buang masa. So, ada betulnya ke 5 pagi tak ada? Sebenarnya dia hari-hari ada, tak kira masa, tak kira waktu. Dia tak payah pergi jauh, dalam rumah pun ada. Dia tak payah pergi sampai ke Pulau Bukom, Senang Pawai, Pulau Semadi, Pulau Semangkuk, tak payah. Dia tak payah pergi jauh-jauh setakat nak mencari ke apa, tak payah. Kita keluar sini akan bilang korang yang kita ada kat situ. Jangan buang masa. Oh, jadi betul lah. Pak mana yang betul? Pak mana yang betul? Tapi macam tadi aku dah cakap kan. Thank you Embun Menitik, hantu Embun Menitik kerana jadi event club kita. Tahu lah gitu. Lambat. Tak payah sikat. Tak payah. Sopan sikit. Kita ada aturan ni. Kepala otak kau lah, Man. Put down. Scanded? Ya. Oh, past tense. Ya. Sebab benda tu dah lepas. Abang botak. Abang botak ni. Abang botak. Handsome kau dia. Mesti abang kapal lo. Mesti abang kapal. Bukan. Dia bawa pakai seluar apa tengok lah. Oil leak ni. Bukan suara lirik dah. Itu seluar macam seluar firefighter. Tapi muka dia kau. Oh, tapi aku percaya kalau ada firefighter. Kalau tak, mana pergi rambut dia? Ada macam jatuh pecah. Kau bodoh lah. Duduk lah. Ada ni Aldan. Betul lah, pasal firefighter selalu padam api. Ini komen ni bagus. Tak, selalunya firefighter pemadam api. Dia kalau botak, kirakan dia bagus tau melakukan tugas dia. Okey guys, kita ada lagi 15 minit untuk melayani anda sebelum nanti matahari kita terbenam. Sekejap. Aku nak cabut kau punya rambut gatal. Kau, rambut gatal kau. Nampak gerenting babi ni. Nah. Banyak lah rambut kau. Kau ni patut hantar pergi salon tau. Salon sekejap lagi buka. Sekejap. Aku kasih bunyi. Kau pening kepala tak? Pening. Okey, sekejap. Selalu ada orang ajar aku macam ini dia pusing-pusing. Orang ke hantu? Oh, hantu. Macam ini dia pusing-pusing. Kan? Kan? Bunyi kan? Gitu. Rasa ringan tak? Rasa juga. Berat kepala kau? Banyak tau setan-setan dengan sewaktunya. Duduk kat situ. Ada kutu kau. Hantu pakai seluar tiga suku. Sorry. Tak ada. Mana ada? Macam mana korang tahu hantu tu dalam tak pakai seluar? Korang pernah nampak hantu ke yang pakai seluar ataupun pakai dengri?
Eh. Tak pakai jing. Guys, sebenarnya kan aku pakai seluar bukan pasal apa tau. Aku dalam basah. Kau baca komen tu. Kain tu jangan angkat tinggi lah, nampak ke benda tu. Tahu tak apa. Pasal benda tu dah lama hidup di atas, dia sekali nak hidup di bawah. Dia pakai seluar pula. Itu sejarah lama Don Fai, itu sejarah lama, kau jangan ulangkan balik boleh. Benda dah lama, jangan ulangkan balik lah. Pasal banyak orang kat dalam ni tak tahu. Nanti diorang cakap nanti hantu pergi main bola kan, satu hal lah. Dah susah payah dah. Jangan minta macam-macam lah. Kalau benda tak boleh ada kan, kita jangan minta macam-macam. Dia berbual aku tak ada fungsi. Hah? Tak ada. Tak lah, pasal benda ni aku tak nampak. Apa diorang komen, aku tak nampak. Macam kau aku boleh baca. Faham? Aku tak nampak. Kita ada 15 minit je sebelum buka. Lagi standing rebonding ni. Jadi guys, korang kat dalam tolong tapping. Terima kasih kepada semua orang yang kat dalam ni yang masuk. Kalau kongsi-kongsi ni hantu pergi sekolah. Tak, dah balik. Kita dah balik. Sekolah siang. Mana ada sekolah malam? Hantu kau sekolah malam. Human behind the wall. Hantu. Korang ni nak kena faham sikit. Kita hantu ni siang kita, malam diorang. Malam diorang, siang kita. Faham? Hantu Aduh. Siang diorang, malam kita. Sekali bawa bola takraw boleh, tambang sekali. Timbang. Timbang yang the weight kan. Alah, kira kan mana yang berat, mana yang ringan. Tapi yang ni aku tengok yang komen ni, yang hantu yang komen ni kan. Dia mesti berat. Berat. Betul. Berat apa? Berat batu nisan dia. Pergilah ringan-ringankan batu nisan tu kalau boleh. Takut nanti batu nisan tu besar sangat tak boleh masuk kat dalam kubur nanti. Dah nanti kita dipanggil ubah suai untuk ni, panggillah kita hantu renovation design and contract. Betul. Jadi kalau rumah-rumah kalau nak pakai interior pun boleh panggil. Yang sebelah ni dia pandai. House paint pun buat. Tengok je lah muka dia. Example ada banyak painting color kat muka dia. Jangan cakap tadi aku jalan. Kan aku sebenarnya apa tahu nak pasang tu tanda papan tanda yang kat rumah tu. Rumah Cina Sekali aku terjatuh. Tentak kau kepala aku. Hilang. Oh, tadi patutnya ada Ada hilang. Dah hilang, dah habis. Jadi kau punya painting tu is not waterproofing Kau punya Pro Master faham. Pasal nak tengok lah. Pasal kadang-kadang rambut dah terturun. Pasal kalau rambut kau kalau tadi ke atas okey. Dia kalau dah terturun macam ni dah rabak. Satu rambut. Macam kalau dah turun dia dah jadi macam Bigfoot. Terus sekarang masalahnya kenapa rambut aku masai-masai ni? Yang masai perlu kau sendiri. Bukan rambut. Rambut tak apa, nanti hantar pergi dryer. Bukan. Apa? Salon. Salon. Terima kasih guys kalau korang yang kat dalam ni sudi tapping. Kita amat berbesar hati